Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Anwar. Saya belajar di saya bekerja di University of Nottingham di sebenarnya. Saya ingin bertanya mengenai riba, yang mana Dr. Farouk ada mention dalam tafsir Muhammad Asad, dan beliau mengatakan bahawa ia ada ayat yang terakhir. Saya ingin bertanya actually pendapat Ustaz Adlan, bagaimanakah hadis-hadis yang berkenaan dengan riba? Yang mana saya dengar ada banyak juga mention pasal riba. Jadi jika ia adalah ayat-ayat yang terakhir, adakah hadis tu ada bermasalah dalam masalah riba? Terima kasih. Masalah ditimbulkan oleh Dr. Farouk, yang menjawabnya Ustaz Adlan. Setakat yang saya tahu, saya pun tak faham apa sebenarnya yang Dr. Farouk beritahu tadi. Sebab saya tak ada masa pembentangan tu. Dan saya tanya Dr. Farouk, dia cakap maksudnya yang sahabat kita timbulkan tu tentang hadis-hadis berkaitan riba. Maksudnya ada percakapan dengan ayat terakhir, ayat akhir. Jadi saya tak tahu jawab. Cuma hadis-hadis besar riba ni banyak lah. Ada hadis-hadis tu. Dan maksudnya persoalan yang sahabat kita boleh beritahu apa masalah. Mungkin saya boleh rephrase soalan tadi ya. Kerana Dr. Ahmad Farouk dalam pembentangan tadi mengatakan bahawa ayat riba merupakan antara ayat yang terakhir yang diturunkan walaupun dimasukkan surah Al-Baqarah. Dan Dr. Farouk juga mengatakan bahawa Umar Al-Khattab mengatakan bahawa the time period between turunnya ayat riba dan kewafatan Rasulullah SAW amat singkat. Jadi bagaimanakah, dan Umar sendiri mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak sempat untuk menerangkan kepada mereka lebih lanjut mengenai riba. Jadi bagaimana mungkin wujud banyak hadis-hadis berkaitan dengan riba, sedangkan seperti kata Dr. Farouk tadi lah, bagaimana ayat Al-Quran yang penghujung penurunan Al-Quran itu berkenaan dengan ayat riba. Dr. Farouk boleh jelaskan? Sebelum tu saya perlu jelaskan sikit. Pengharamannya memang datang pada akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Tetapi asalnya tu dah ada asas daripada surah Ar-Rum. Ya? Dia dah turun daripada sejak dimasukkan surah Ar-Rum. Tapi dia belum betul-betul menerangkan tentang kejelasan tentang pengharaman riba itu sendiri. Belum jelas, tapi telah menunjukkan ke arah situ. Ya? Telah memberi imbasan bahawa riba ini adalah sesuatu yang ultimately will cause the disintegration of the society. Itu maksud saya. Saya rasa penjelasan Dr. Farouk mungkin jelas. Ustaz Adlan mau komen? Buat sebarang komen. Jawapan tu perlu berkajian semula lah. Sebab hadis-hadis tentang riba ni semua maklum dalam kitab-kitab hadis, jelas. Jadi soal sekarang ni memang sebenarnya dalam huraian para ulama hadis memang tak begitu banyak menceritakan bila hadis tu dari segi bila dia berlaku, melainkan kalau terpaksa. Di dalam Wallahualam, dalam sekadar yang kita tahu, hadis riba ni ulama hadis setakat yang kita rujuk lah dalam Fathul Bari dan sebagainya, tidak menimbulkan permasalahan tersebut. Maksud tak menimbulkan permasalahan bila ayat-ayat terakhir hadis-hadis tu banyak dan sebagainya. Sebab setakat ini Wallahualam, setakat ini yang disebutkan ialah pengharaman riba itu dan jenis-jenisnya memang dalam Al-Quran dan hadis secara itu. Jadi mana kalau kata macam jawapan untuk saudara Fakrul, kita perlukan kajian lebih lah. Sebab adakah hadis-hadis tersebut di awal, di tengah dakwah Islam ataupun di hujung. Dan dari segi ulama yang mula hukum, bagi mereka ini tak menjadi satu benda yang besar selagi tidak ada pencanggahan.
Maksudnya walaupun masa dia singkat, tapi hadis masih boleh banyak kan. Jadi maknanya kalau kita fikirkan pun dari segi hadis, masa Nabi hidup selepas dakwah pun hadisnya pun mungkin tak sebanyak yang kita anggarkan, ataupun ada orang kata banyak sangat pun ada juga. Jadi sebenarnya dia tak bergantung kepada masa. So kalau saya faham soalan tu, maksudnya ialah bagaimana hadis-hadis riba ni boleh ada banyak sedangkan waktunya tempoh yang singkat. Setakat ini Allah Alam sekadar yang kita cek dalam hadis-hadis riba, benda ni tak ditimbulkan sebagai satu permasalahan di kalangan ulama hadis. Allah Alam. Cuma sekarang ni ulama fiqah yang nak keluarkan hukum tu mereka ambil dan mereka susun. So mungkin perbincangan ni berlaku dalam kalangan ulama fiqah sendiri. Allah Alam. Sebarang soalan ataupun ulasan, komen dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisah Afandi daripada UKM, pelajar master bahagian tafsir Al-Quran. Saya tertarik dengan pembentangan berkenaan dengan tafsir Al-Azhar, dan saya ingin bertanya kalau mana-mana panel boleh ulas sedikit antara persamaan antara tafsir Al-Azhar Hamka dan tafsir Fi Zilal Quran yang ditulis oleh Syed Qutb sendiri, yang mana kita lihat kedua-dua tafsir ini ditulis dalam penjara. Dan apakah kecenderungan mereka mempunyai persamaan. Dan kita tengok juga Hamka seorang tokoh umat, dan Syed Qutb juga pejuang dalam kita tengok dalam Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Jadi kita mungkin boleh dijelaskan persamaan, keistimewaan yang ada bagi kedua-dua tafsir ini. Dan saya mencadangkan satu perkara berkenaan dengan seminar ini. Mungkin boleh bila ada seminar-seminar begini boleh dipromosikan ke kampus-kampus di IBT terutama, terus mungkin boleh hantar ke fact ke dekan-dekan kan, sebab saya tengok kawan-kawan saya semua kalau dia orang datang mungkin dia berminat dan dia orang tak tahu, dan kawan saya pun dapat maklumat daripada website kan, kebetulan. Jadi saya rasa macam sayang perkara yang cantik untuk dibincang secara akademik tidak dapat didatang oleh orang yang sepatutnya. Allahuakbar. Terima kasih. Terima kasih sister atas cadangan. Mungkin Dr. Farid. Saya rasa saya insyaAllah ambil kesempatan untuk jawab soalan ini, sebab saya mengkaji kedua-dua Fi Zilal Quran dan juga tafsir Al-Azhar. Tapi kalau Ustaz lain nak jawab, silakan habis ni. Cuma saya nak beri pandangan saya. Saya merasakan bahawa kedua-dua faktor bahawa mereka kedua-dua tafsir itu disiapkan di dalam penjara bukan merupakan faktor yang penting. Bukan merupakan faktor yang penting. Malahan seperti mana yang dikatakan oleh Hamka, kalau dia tidak dimasukkan ke dalam penjara, mungkin tafsir itu tak siap. Jadi it was a blessing in disguise. Dan dia telah pun menyediakan tafsir itu sebelum dia masuk penjara lagi. Cuma dia sempat menyiapkannya ketika dia dalam penjara. Begitu juga dengan Syed Qutb semasa beliau dipenjarakan. Kerajaan tidak mengizinkan pada mulanya untuk beliau menulis tafsir. Tetapi akibat sebenarnya, kalau cerita sebenarnya adalah kerana penerbitnya itu yang telah menerbitkan sebelum ini bercadang untuk menyaman kerajaan. Maka akhirnya kerajaan kata, okay, we will allow him provided ada orang yang akan check tentang tafsiran beliau itu. So, siapakah yang check tafsiran Syed Qutb? Yang memeriksa tafsiran Syed Qutb adalah tidak lain dan tidak bukan ulama yang sangat terkenal, yang juga mengikut peradaban dan pemikiran dan gaya fikir Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliaulah yang telah melakukan semakan, dan beliaulah, di atas kelulusan beliaulah, maka tafsir Al-Azhar itu diizinkan untuk diterbitkan oleh pemerintah. Dan beliau tidak ada, orang kata, sepanjang yang saya tahu, tidak ada sebarang correction kecuali satu bahagian, iaitu ketika Syed Qutb menguraikan tentang penderitaan yang mereka alami di dalam penjara.
Ya, itu saja bahagian yang yang dideletekan oleh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang lain semua seperti sedia kala. Ya. Dan dari segi metodologi dan sebagainya, hampir kedua-duanya mengikuti metodologi pemikiran Muhammad Abduh. Ya, kita dapati juga kata Ustaz tadi tentang surah Al-Falaq, ya, tentang bagaimana kisah Nabi disihir. Itu ada hadis yang sahih. Ini pakar hadis kita Ustaz Azlan tahu bahawa hadis itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi Muhammad Abduh kata mustahil, kerana perkara itu adalah bercanggah dengan kehendak dan roh Al-Quran itu sendiri. Kerana itu hadis yang sahih, walaupun sahih, mesti ditolak sekiranya ia bercanggah dengan roh Al-Quran. Dan inilah yang dipegang oleh Tafsir Al-Azhar, dan juga inilah juga yang dipegang oleh Syed Qutb di dalam tafsirnya. So banyak similaritinya adalah daripada metodologi dan penganalisaan mereka tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan tadi tu, sepanjang saya duk tengok dalam tafsir Azhar ni, banyak isu-isu yang mana disetujui oleh kedua-dua tafsir itu, Azhar dan juga Fizilal. Dan macam Dr. Farouk katakan tadi, situasi penjara dia tidak mempengaruhi penulisan kedua-dua ulama ni. Cuma yang perlu kita faham bahawa kedua-dua mereka ni adalah sastrawan. Jadi kesamaan antara kedua-dua mereka ni ada segi gaya bahasa penafsiran mereka. Amat boleh dikatakan memang menusuk orang yang membacanya. Kalau di orang yang boleh faham bahasa Arab, jika membaca Fizilal Quran, amat terkesan dengan ayat-ayat dan juga perkataan-perkataan yang digunakan oleh Syed Qutb. Bagi orang yang boleh faham bahasa Melayu, penggunaan bahasa oleh Hamka amat tajam dalam mengkritik isu-isu berkaitan dengan sosial khususnya. Dan juga ada, walaupun ada persamaan antara kedua-dua mereka ni, dan juga ada aliran yang sama, iaitu aliran Muhammad Abduh di antara kedua-dua mereka ni. Tetapi ada beberapa isu yang mana Hamka dia tak sependapat dengan Syed Qutb. Contohnya yang saya tengok, contohnya dalam isu Nabi Khidir, isu Musa dan juga Nabi Khidir. Syed Qutb dalam tafsirnya, dia tak sebut hamba Allah tu sebagai Nabi Khidir, dia tak sebut. Tetapi Hamka dia sebut sebagai Nabi Khidir, dan juga Hamka dia sebut apa yang Syed Qutb sebut tentang Nabi Khidir. Dia kata penulis Fizilal dia tak sebut Nabi Khidir, dia cuma sebut hamba Allah. Tetapi dalam tafsir ni aku menyebut sebagai Nabi Khidir. So maksudnya walaupun kedua-duanya mempunyai persamaan dalam metodologi, tapi ada certain isu yang mana Hamka dia stand by its own. Macam juga dalam isu yang tiupan sungai tu. Maksudnya ulama-ulama ni kita tengok dia dalam memberi penafsiran, dia tak terikat dengan mana-mana penafsiran yang telah diguna pakai. Maksudnya sekiranya bagi pemikirannya itu berdasarkan ilmu yang dia ada, dia dapati tak sesuai, maka dia akan sebut sebagai benda tu yang dia terima oleh diri dia sendiri. So yang tu yang saya nampak apabila saya baca tafsir Azhar lah, tapi dia memang sebut yang Fizilal ni banyak mempengaruhi penulisan beliau dalam dia sebut.